Ini kambing, geng. Ini sate ayam. Celup. Wah, itu dia. Ini apa? Kulit. Ini sate kulit. Dekat Indonesia kulit ni dibuat sate. Terus dibuat sate macam ni. Nampak? Oh, sate ayam. Oh. Oh, sudah lah. Ini datang jalan kaki balik merangkak ni, weh. Gaul ni. Melantak, be. Okey, hai, Assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita. Macam biasa, aku masih lagi berada dekat Surabaya, Indonesia. Tadi kita nak pergi makan, tapi kali ni kita nak pergi makan satu kali lagi dekat satu pot sate ni. Orang kata sate ni antara pot wajib kalau datang dekat Surabaya. Nak tahu kedai apa yang aku makan, kau lain video sampai habis. Tapi macam biasa kan, sebab tu jangan lupa subscribe channel aku lah. Tapi aku nak tengoklah kawan aku ni menekan-nekan nak ajak makan sate situ. Kalau sedap, aku beritahu korang. Kalau tak sedap ni, pandai-pandai korang lah. Okey, jom. Okey geng, di sebalik kesesakan lalu lintas dekat Surabaya ni, akhirnya kita sampai dekat pot makan kita seterusnya, iaitu Sate Ayam Ponorogo Pak Seger Asli dekat Jalan Darmawan nombor 117. Okey, betul? Betul lah? Sate kambing dan gulai. Gulai tu apa? Gulai? Sate ayam Ponorogo. Gulai tu apa? Gulai? Gulai? Gula. Oh, manis lah? Manis. Oh, sate Kelantan ni? Manis. Orang kata sini antara pot sate ataupun pot wajib datang kat sini lah, ada nak layan sate. Jom. Ini sate ayam ya? Sate ayam ini? Kambing. Kambing. Oh, ini kambing. Ini kambing, geng. Ini sate ayam. Celup. Ini dicelup kat bumbunya. Ini apa, kicap ya? Kicap manis. Ya, kicap mana ni? Sawi. Oh, sawi. Okay geng, ini harga-harga dia. Harga sate ayam Ponorogo ni, nampak? Ni harga-harga dia lah. Nampak? Ni ada harga-harganya. Kambing tu? Daging 30. Oh, sate kulit ada ke? Kambing 20. Kulit ada, kambing ada, kulit ada. Daging 20. Tu dia bungkus kuahnya. Dekat sini dia pakai tiga sos. Sos kacang, sambal dengan kicap. Ni kicap manis ya? Ya, Tengah-tengah apa? Sambal. sambal. Yang itu kuah kacang lah. Kacang. Okay geng, sate dia tengok besar-besar juga sate dia. Besar-besar abang. Oh ni apa? Gerang asam guna. Genyang asam. Gerang Gerang asam. Betul dia. Bismillah. Oh. Buka lagi. Kan Angkat tampai sikit, ni. angkat sikit. Selak dengan ni. Selak. Selak. Oh dia ayam je lah. Ini ada nasi. Dia boleh makan dengan nasi. Boleh dengan nasi. Oh dia macam dia masam-masam. Cuba sikit. Tulang-tulang ayam. Macam tom yum ah. Okey gang, cuba ah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh lembut. Dia macam tom yum. Tapi bukan tom yum. Dia masam-masam, Rasa macam ni. lembut. Bismillah. Oh, dia hancur. Ayam dia hancur. Dia macam ayam yang direbus dengan bahan-bahan lah. Rebus dengan air asam sikit kan? Tapi asam pun tak kuat sangat. Masam-masam tapi tak masam lah. Okey, kalau makan dengan nasi okey. Tulang pun lembut. 30 tahun lebih dah. Oh, sudah lama. Dari tahun 2003. Apa dia? Dari tahun 2003. 2003. Ha? Oh, 73. Lama. 20 tahun 53 eh? 73. 73. Masa ada kat sekata. Oh, biasa. Yang ni pekan. Kan asal ada tak? 4 je kan? 4 je. 4 dia. Dah ambil 5 tak boleh tak? 5 lah, boleh lah. Air cukup ni. Dulu masa kita pergi Padang, air ni lah peneman kita orang setiap hari. Yang blurry ke yang berakhir? Ada jeruk.
Jeruk memang rasa sama kan? Tak. Jeruk memang daripada dulu. Memang dulu tak pernah mengecewakan. Kita orang tak mengecewa dengan jeruk. Wah, itu dia. Ini apa? Kulit. Ini sate kulit. Kulit. Yang ini? Kulit. Ni sate? Kulit juga. Kulit juga. Ini kulit 2. Ini ayam. Ayam. Satu kulit ayam. Ayam. Ayam juga. Ini ayam juga. Kambingnya Oh. belum matang. Kambing belum lagi. Okey. Kecil. Oh. Sate kulit ayam. Mana kulit ayam? Ni kulit ayam. Ini kulit semua kulit Ini kulit ayam. Ini kulit ayam, ni ayam. So ni kulit. Ini nih. Okey, ni sate kulit. Kulit Orang ayam. dekat- Yang ni sate ayam. Dekat Malaysia geng, kulit ayam ni orang buang-buang. Dekat Indonesia kulit ni dia buat sate. Terus dia buat sate macam ni. Nampak? Sedap. Betul ah? Kombinasi ni. Kombinasi sambal ni, dia punya bawang dah, kicap dah dengan ni. Air kambing. Oh, kambing. Oh, Mesti ya. kambing. Kambing. Oh, kambing ni besar weh. Ini bagi sana. Ini sate kambing. Oh, tadi kita nampak ayam. Kulit. Yang ini kambing. Oh, lama kambing dia. Warna dia dah ganas lah, gentung-gentung dia tu. Okey geng, ini dia sate kita. Iaitu sate kambing. Ni sate kambing, kenapa? Sate kambing ni dah lah besar, dia bagi sekali dengan bawang, dengan sambal dia sikit, makan dengan sambal kicap dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ayam. Oh, sudah lah. Kambing dia rasa macam biasa lah. Cuma kambing dia ni besar, dia potong dadu-dadu macam ni besar. Lepas tu masih dibakar tu, dengan kicap. So dia manis-manis, caramelize sikit. Warna dia pun gelap. Lepas tu dia sedap sebab kau makan dengan kicap dia. Kicap dia manis-manis, ada sambal jadi pedas-pedas tau. Manis-manis pedas. Sekali lagi. Si kambing ni pula kena dengan kicap dia ni. Dengan sambal ni. Ini datang jalan kaki balik merangkak ni weh. Bau ni. Sate apa ni? Ni sate apa? Kulit. Ni sate kulit. Pedas kan? Dekat Malaysia sate kulit ni orang buang-buang sate kulit ni. Kulit orang makan tak, orang kadang tak nak makan pun. Tapi dekat sini siap dia buat sate. Nampak Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lemak rasa. Tak kena cerita kuat. Sate ni kuat. Kau buat kulit ayam. Oh. Rasa lemak tu. Sate ni dia berbeza dengan sate kambing tadi. Sebab sate kambing tadi dia makan dengan kuah kecap. Yang ini pula dia makan dengan kuah kacang, letak sambal, lepas tu buah kicap sikit. Dia berbeza. Ini aku tengah-tengah lagi, aku ambil nampak. Dia punya kuah kacang dia. Yang ini kulit guys. Aku tengok tadi. Oh, Kulit. Nampak? untuk yang kulit ni muak sikit kan. Untuk yang kulit ni dia muak sikit. Macam kau makan lemak ah. Tapi untuk yang kambing ni sedap. Aku dah kenyang. Tadi aku tanya kerja dia, kata dah lebih 30 tahun dah dia orang berniaga kat sini. Mana sate ni dah lama, daripada tahun 1973. Oh, dia di kampung hati. Ada hati ke? Hati kambing? Oh, ada hati ya. Ni ada hati geng. Hati lembu. Hati kambing. Kenapa pula hati lembu dah makan sate kambing? Kali lagi ya. Dekat sini ada banyak jenis sate lagi lah. Kau carilah sate apa kau nak. Tapi kalau datang sini aku rasa sate kambing ni wajib lah. Dia sedap. Cuma kalau bagi aku, kalau dia boleh lembutkan lagi dagingnya, lagi champion. Macam kita makan kat Belasok Saleh kan, dia lembut sikit dagingnya kan. Dengan garing sikit lagi. Betul. Kat sini order banyak, so dia kena masak laju-laju sikit. So dalam tu ada yang tak berapa garing. Kalau untuk standard Malaysia, kita suka yang garing sikit. Macam tu lah. Tapi bagi aku personally, aku lagi suka sate macam ni berbanding sate Minang. Sate Minang kuah kuning tu aku personally tak suka. Tapi untuk yang ini aku lebih suka sebab dia pedas-pedas manis sikit. Okey, betul. Nah ini sate ayam. Sate ayam ni macam masa dia bagi kuah kacang, tapi kuah kacangnya jenis yang halus. Dia kuah kacang yang halus, tak ada butir-butir kacang tapi berlemak. Faham tak? Makan kicap dengan bawang, tempat makan tu macam ni lah, simple lah. Tak. Tapi bagi aku menu the best. Okey, aku nak teruskan makan sebab diorang dah buka lagu dah.
aku nak lepak-lepak enjoy, lepas aku nak beli hotel macam-macam. Siapa-siapa datang ke Surabaya ke, tak tahu nak makan kat mana, teringin makan sate, aku suka datang dekat Sate Kambing Pak. Kat Sate Kambing Pak Seger yang berada dekat Surabaya. Korang pun insya-Allah sampai. Bagi aku untuk sate dia kategori sedap lah. Okey, aku sekarang masa-masa jangan lupa subscribe channel aku Mulan Tabib. Insya-Allah ada pop baik, ada benda, ada pop makan menarik aku tukar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye bye.